Pagi ni saya nak mulakan satu produk yang bagi saya amat pentinglah untuk kita wanita untuk menjaga. Kalau dulu-dulu orang tu selalu cakap, ini adalah ratu kecantikan kepada wanita, iaitu rambut kita lah. Okey, di mana rambut kita kalau kita nak dia sihat, kita kena jaga daripada akarnya. Dan Alhamdulillah, Centinic adalah satu produk yang bagi saya produk yang sangat-sangat bagus, produk yang sangat-sangat menjaga kesihatan rambut daripada akar secara organik. Itu Centinic. Okay. So, jadi saya nak share dulu tentang bagaimana struktur kulit kepala dan rambut kita lah. Kadang-kadang kita nampak rambut kita tapi hakikatnya ah, rambut kita asasnya macam mana. Okay. So kulit kepala kita adalah kulit yang menutupi tengkorak. Kan ni yang tengkorak kepala kita ni. Dan di situlah tempat tumbuhnya rambut kita lah. Okey. Dan penumbuhan setiap seseorang tu lebih kurang dalam 100,000 helai rambut. Ada siapa pernah kira dah rambut dia ada berapa helai? Kan? Jadi rambut kita ni seseorang setiap individu ada lebih kurang 100,000 helai dan melalui satu folikel rambut. Okay? Iaitu yang berada di lapisan pertama sekali tu. Lapisan pertama iaitu yang menutupi tengkorak. Dan ia lebih tebal daripada kulit muka kita. Kulit muka kita adalah satu bahagian kulit yang sangat nipis. Jadi, kulit kepala ni tebal sedikit daripada kulit muka kita dan dia tidak setebal kulit badan kita. Okay, kulit badan kita lebih tebal lah. Jadi kulit kepala ni dia nipis. Jadi sebab itu kita kata kulit kepala ni sangat sensitif. Kulit kepala ni sangat sensitif. Jadi bila kita ada lebih kurang 100 helai rambut ataupun folikel rambut, di situ okay, ada lebih banyak kelenjar sebum. Kelenjar sebum ni penting untuk menjaga kesihatan rambut secara umumnya. Okay, sebab ia adalah satu struktur, kulit kepala ni adalah satu struktur yang melindungi. Okay, tetapi ia sangat lemah. Okay, ia sangat lemah sebab dia sangat nipis. Okay, dia sangat mudah cedera, sangat mudah rosak. Okey, dan struktur paling penting adalah rambut. Adalah rambut, iaitu bahagian hidup lah. Bila kita kata bahagian hidup, maksudnya dia perlukan makanan. Rambut adalah bahagian hidup yang tumbuh dari kulit kepala. Jadi saya ulang, bila kita kata ia adalah hidup, maka ia perlukan makanan. Okey, dan ia sangat mudah rosak. Okey, dan mempunyai kitar sepatutnya usia rambut kita ini mempunyai kitar 6 tahun pertumbuhan. Sebab itu, kalau rambut kita gugur, kalau rambut kita tidak sihat, ia mengambil satu jangka masa yang sangat panjang untuk tumbuh dan hidup dengan lebih sihat semula. Okey, sebab kitarnya 6 tahun sekali. Tak macam sel. 72 jam sekali. Okey, jadi rambut ni sangat-sangat susah untuk kita jaga hakikatnya, tetapi kita tak jaga pun. Okey? Jadi, kira-kira 100 hingga 200 helai rambut akan gugur daripada kulit kepala setiap hari. Dia akan gugur daripada kulit kepala setiap hari. Tetapi jangan risau sebab kita ada lebih kurang dalam 100,000 helai. Okey, dan kita kena tahu 90% rambut kita terdiri daripada protein. Sebab itu apabila kita meningkat usia, kita memerlukan protein yang cukup untuk menjaga struktur rambut kita. Sebab tu kadang-kadang bila dah berusia kenapa rambut lebih cepat gugur? Sebab kita ada masalah kekurangan protein. Sebab itu kita perlu cukup protein untuk pastikan rambut kita bertumbuh dengan kadar yang lebih sihat. Okay? Dan selain daripada protein, kita ada air, melanin dan lipid.
Lipid ni adalah lemak. Jadi perlu juga kita ambil mikronutriennya seimbang untuk pastikan rambut kita dihidupkan semula dan bertumbuh dalam kadar yang lebih sihat. Okey Kak? Okey, so untuk itu kita perlukan satu produk yang boleh menjaga struktur rambut kita dengan cara yang lebih sihat. Okey, so di sini kita ada kita sebenarnya kita kena aware, kita kena jelas, kita kena tahu. Okey, sebab tadi saya ceritakan tentang dua struktur penting iaitu kulit kepala dan juga rambut. Jadi sebab itu, untuk itu kita perlu ada dua basic produk untuk penjagaan rambut dan untuk penjagaan kulit kepala. Okey, untuk penjagaan rambut, kita lebih memberi tumpuan kepada setiap helaian rambut kita untuk kita pastikan rambut kita itu tampak segar, subur, okey, untuk mencegah daripada kerosakan helaian rambut tadi. Okey, sebab rambut kita ni sangat halus, sangat tiny. Okey, untuk pastikan rambut kita kekal nampak berkilau, lembap, cantik, dengan struktur rambut yang lebih segar, lebih lurus, lebih berkilat. Jadi kita perlukan shampoo, perapi dan perawat, untuk helaian rambut. Dan untuk kulit kepala, sebab tempat tumbuhnya folikel rambut, kita perlu juga jaga kesihatan kulit kepala kita, supaya kulit kepala kita tidak berkelumur yang menyebabkan kekuguran rambut dan masalah-masalah rambut yang lain. So, sebab kulit kepala ni tapak tempat pertumbuhannya rambut. Jadi kita perlukan satu persekitaran yang optimum, yang sihat untuk pastikan rambut kita dapat bertumbuh dengan sihat. Dengan kata lain, macam kalau kita suka bertanam pokok, kalau kata tanah kita tu, tanah kita tu sangat subur, sangat kaya dengan vitamin, mineral, mikro dan mikronutrien, kita akan dapat hasilkan rambut yang sihat. Pertumbuhan rambutnya segar, optimum. Jadi, untuk perawatan kulit kepala, kita perlukan tonik dan juga serum. Jelas Penjagaan rambut, kita perlukan shampoo, perapi dan perawatan. Untuk perawatan kulit kelapa pula dah. Untuk perawatan kulit kepala, kita perlukan tonik dan juga serum. Betul Kak Suzana, ramai sangat hari ni, sampai 66 orang yang mendengar. Semuanya nak dengar tentang ratu wanita iaitu rambut. So, masalah kita hari ini adalah tentang rambut yang bercabang. So, iaitu bila kita kata tentang batang rambut yang bercabang, menunjukkan kepada batang rambut yang mudah rosak, mudah terbelah, mungkin disebabkan oleh haba dan juga penggunaan produk bahan kimia. Penggunaan bahan kimia. Maksudnya mungkin kita biasa menggunakan shampoo yang lebih kepada bahan-bahan berstruktur sintetik ataupun kimia. Ataupun bila kita meningkat usia, kita akan ada masalah kekusaman rambut. Bukan kulit muka saja kusam, bukan kulit badan saja kusam, kulit rambut juga ataupun orang kata outer rambut tu juga boleh menyebabkan kurangnya berkilau. Sebab apa? Rambut kita dah tak segar, dah tak sihat. Dan lagi best, bukanlah lagi best lagi penting untuk kita tengok bila kita meningkat usia ataupun penggunaan produk ataupun penjagaan yang tidak berstruktur, akan menyebabkan rambut kita lebih cepat rosak. Ataupun kita yang memang suka luruskan rambut, kerintingkan rambut, jadi kita banyak menggunakan haba dan sebagainya dan tidak menjaga selepas itu dengan pelembab, rambut kita akan lebih cepat kering, cepat putus. Dan tidak boleh elak sampai satu usia penuaan berlaku, maka berlakulah rambut yang melaninnya semakin berkurang, menyebabkan rambut yang dulunya warna hitam dah bertukar menjadi warna
putih. Iaitu apabila folikel rambut kita berhenti menghasilkan melanin. Sebab itu pentingnya untuk kita menjaga kulit kepala kita supaya folikel rambut kita mampu untuk terus menghasilkan melanin. Sebab kalau kita terhentinya penghasilan melanin disebabkan oleh usia, okey. Tetapi hari ini kita tengok kebanyakan anak muda sudah pun menampakkan okay, penghentian penghasilan melanin. Umur 20 lebih pun dah rambut beruban. So ini adalah semua kerana lifestyle hidup penjagaan yang tidak sempurna lah. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, okay, selain daripada apa yang saya sebut tadi, mungkin masalah kulit kepala yang terlampau berminyak ataupun penghasilan sebum yang terlampau banyak, okay, ataupun penggunaan produk yang menyebabkan penghasilan minyak secara semula jadi itu tersangat aktif. Dan juga keguguran rambut, okay. Jadi apabila keguguran rambut ini berlaku sangat cepat, sedangkan penghasilan semula rambut itu mengambil masa yang sangat lama, menyebabkan kita akan kelihatan kurangnya jumlah rambut ataupun senang cakap otak lah. Kan? Dan ada juga sebahagian kita yang akan ada masalah kulit kulit kepala, di mana adanya kulit bermasalah dengan keruping ataupun kita kenali sebagai kelemumur. Okay, ada setengah tu terlampau banyak lah, sampai menyebabkan pendarahan, kulit kepala yang menjadi merah, alergik dan sebagainya. So semua benda ni kita nak kena jagalah. Walaupun kita wanita bertudung, tetapi kita tetap kena jaga sebab itulah yang akan membina keyakinan kita bila kita semakin berganjak usia. Jadi apabila kita ingin memilih satu-satu produk rambut, ini saya bercerita dari segi penjagaan luaran, saya tak bercerita tentang penjagaan dalaman. Penjagaan dalaman adalah keutamaan. Okey, penjagaan dalaman adalah keutamaan. Penjagaan luaran ini adalah membantu kepada penjagaan dalaman tadi menjadi lebih baik, lebih berstruktur dan lebih membantu. Okey, jadi apabila kita memilih produk-produk rambut untuk pastikan rambut kita kekal sihat, pastikan produk rambut itu ada protein. Protein yang paling baik, protein yang paling bagus adalah protein soya. Sebab apa? Protein ini sangat penting untuk pertumbuhan rambut kerana folikel rambut, kebanyakannya terbina daripada protein. Sebab itu kita sangat perlu kepada protein. Ada setengah orang dia cakap dia pun dah makan protein, tetapi proteinnya tidak cukup sebab badannya terlampau sangat lack of protein. Jadi kita top up dari segi luaran juga produk yang ada protein. Dan selain daripada itu, kita perlukan B-kompleks semula jadi untuk mengekalkan kesihatan rambut, untuk pastikan rambut kita kekal bertenaga. Dan kita perlukan multivitamin, iaitu phytonutrient dengan 5 warna, yang ada menawarkan antioksidan untuk kesihatan rambut kita yang optimum. Penting untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu rambut. Sebab itu saya cakap apa-apa pun vitamin dan mineral yang ada phytonutrient itu sangat penting untuk kita generate kesihatan kita setiap inci pada tubuh badan kita. Dan di sini kita ada ekstrak pucuk kacang, yang disahkan secara klinikal oleh saintis sangat menyokong pertumbuhan dan kesuburan rambut. Produk kita adalah produk yang ada di saintisnya, yang ada dibuat R&D untuk menghasilkan produk yang terbaik. Dan kenapa saya memilih Centenic? Sebab Centenic ada 2 koleksi yang mampu untuk saya jaga. Pertama, penjagaan kulit, dan yang kedua, penjagaan kulit kepala. Yang pertama penjagaan rambut, dan yang kedua adalah penjagaan kulit kepala. Dan yang paling best, ada juga pewarna rambut yang sesuai untuk kita pakai sebab ia lebih bersifat kepada organik. Untuk pastikan kulit kepala kita
tampak lebih sihat. Okey. So, saya nak pergi detail, okey kah? Kalau okey boleh type okey. Saya nak go detail, setiap satu produk Centenic ini. Okey ke tak okey? Okey. Okey. Kalau okey, anda boleh screenshot dulu. Saya advise anda untuk anda screenshot dulu untuk anda tengok nanti satu persatu, okey, apakah produk okey yang sesuai untuk anda nanti. Sebab nanti saya akan share ni banyak kan. Okey, anda screenshot satu, anda simpan, anda tengok nanti yang mana satu adalah produk rambut yang sesuai untuk anda. Okey, bolehkah? Okey, sekejap nak. Okey, di sini saya nak share tentang koleksi penjagaan rambut dululah. Okey, iaitu kita ada lembapan untuk melicinkan rambut, kita ada produk 2 dalam 1 dan kita ada produk pembaikan intensif. Okey, bila kita sebut intensif, maksudnya ia menjaga secara lebih proaktif. Okey? Okey. Saya nak go through kepada produk lembapan licin. Okey, ataupun dekat sini dia sebenarnya bila ditranslatekan ke dalam bahasa Melayu dia jadi pelik. Okey? Sebenarnya bila orang putih dia cantik sikit bahasanya. Okey, sedap sikit sebutnya, iaitu produk smooth and moist. Okey? Produk yang lembut, okey, produk yang lembut dan produk yang melicinkan. Okey? Okey. So di sini ini adalah produk yang mampu untuk membantu kecergasan kulit kita. Okey, bermula daripada folikel rambut hinggalah kepada hujung rambut dengan menggunakan teknologi botanik. Okey, untuk memastikan rambut kita tampak terhidrat, berkilau, sihat sepanjang penggunaan. Kalau stop rambut jadi tak cantik ke? Of course lah. Macam kita lah. Okay, makan, and makan. Stop makan, lapar. Lapar and then moody, tak sihat. So, benda ni memang kita kena, bila kata kita nak menjaga dan merawat, kita kena guna secara consistent and persistently lah. Okay, jadi produk ini sangat bagus untuk memastikan kita guna dia sentiasa dan sangat sesuai untuk semua jenis rambut dan boleh digunakan setiap hari dan terutama bagi mereka yang rambutnya mudah kusut. Dan mereka yang suka sangat guna pewarna rambut. Ini adalah produk yang sangat sesuai untuk mereka lah. Sebab ia akan menyuburkan dan menyokongkan setiap helai rambut kita dan memastikan rambut kita sentiasa lembut. Ikal mayang. Kan? Okey, seterusnya adalah 2-in-1. 2-in-1 ni adalah untuk mereka yang tak berapa rajin, untuk mereka yang sangat sibuk. Sebab dia akan membersih dan merapi dalam satu masa penggunaan. Okey? Jadi, sekali guna saja akan melembabkan, akan menampakkan rambut kita yang lebih lembap lah. Okey? Sebab dia membersih dan merapi dalam satu masa untuk mengekalkan kelembapan rambut dan memastikan rambut kita kekal cergas semula. Okey, sesuai untuk semua orang, boleh digunakan setiap hari dan rambut yang mudah rosak, rambut yang sering diwarnakan sangat sesuai. Okey, sangat-sangat sesuai. Okey, kemudian kita ada intensif. Okey, intensif repair, pembaikan rambut kita. Ini sangat penting untuk rambut yang nampak rosak ataupun rambut yang dah tak berkilau, kusam. Sebab ia dirumus khas untuk menjaga kebaikan pertumbuhan rambut dengan teknologi memperbaiki kutikel rambut, iaitu rambut yang bercabang. Okey, so mereka yang ada masalah rambut kering, bercabang, mudah putus, sangat sesuai menggunakan Intensive Repair Shampoo ini. Okey, sebab ia akan kekalkan warna rambut kita, okey, dan dia akan pastikan rambut kita lebih kuat dan lebih sikat. Jadi ia penting untuk membaiki struktur rambut supaya rambut yang bercabang tadi, yang rosak tadi,
nampak lebih licin, nampak lebih berkilau dan tidak nampak kusam. Okey, boleh guna setiap hari untuk semua jenis rambut, terutama mereka yang suka warnakan rambut sebab mewarnakan rambut ni akan boleh merosakkan struktur rambut. Okey? Okey. Okey, seterusnya, okey, kita juga boleh mengguna, okey, kita juga boleh mengguna intensive repair iaitu hair treatment. Okey, hair treatment, rawatan rambut. Tapi bila kita guna produk ni, kita kena bilas lah. Of course, shampoo kita bilas. Ini pun kita kena bilas. Sebab ia adalah membantu kepada kita punya yang tadi ni, yang ini. Okey, ia akan membantu. Selepas kita guna ini, okey, kita boleh guna yang ini. Okey, yang ini sebagai shampoo dan perapi, ini sebagai perawat. Okey, jadi rambut akan nampak lebih cepat lembut dan lebih cepat sihat lah. Okey, sebab rambut kita tadi terlampau rosak dan kutikel kita tak segar. Jadi penting untuk kita guna juga hair treatment ini. Okey, jadi kita boleh guna setiap hari terutamanya bagi mereka yang ada masalah kerosakan rambut dan suka mewarnakan rambut. Okey, so untuk penggunaan hair treatment ini, selepas kita dah cuci, selepas dah kita letak perapi tadi, yang ini selepas kita dah cuci, selepas kita dah letak perapi, kita dah cuci, kita dah bilas, kita letak perapi pun kita dah bilas. Okey. So kita letak pula perawat. Kita letak pula perawat dan selepas 3 hingga 5 minit kita bilas. Kita bilas. Dan kita boleh juga guna kita boleh juga guna hair lotion. Tapi hair lotion ni dah kita guna, kita tak perlu bilas lagi sebab nama pun lotion. Kan? Sebab apa? Kita nak letak pelembap kepada kita punya rambut. Terutama mereka yang suka sangat mengeringkan rambut menggunakan hair dryer untuk pastikan rambut kekal berkilau dan nampak sihat. Jadi sangat penting sebab ia mampu untuk melindungi rambut daripada haba. Boleh guna setiap hari, no problem, untuk merawat rambut yang rosak, rambut yang rapuh dan struktur rambut yang sering diwarnakan. Jadi kita letak, dan kita boleh keringkan dia dengan tuala ataupun kita boleh anginkan saja. So biar macam tu saja. Jadi ini satu lagi serum minyak rambut. Sebab kita kata tadi apa? Rambut itu adalah struktur hidup. Jadi dia perlu makan. Kita bagi dia makan serum. Tak perlu bilas. Sebab dia mampu untuk membaiki rambut yang rosak untuk pastikan rambut kita kekal bergaya. Jadi ia akan membaiki struktur rambut, menguatkan rambut kita untuk pastikan rambut yang bercabang tadi boleh dirawat semula, dan untuk memastikan rambut kita tampak smooth dan flawless semula, dan ia adalah bahan yang tidak berminyak dan lebih mudah serap. Ini adalah kita guna kepada rambut lah, rambut. Rambut yang gugur. InsyaAllah Kak Suzana. Jadi kita boleh guna setiap hari untuk rambut yang rosak. Ingat ini adalah, yang saya share ini adalah kita guna dekat rambut. Kita guna dekat rambut. So bila saya kata guna dekat rambut, maksudnya elak daripada kena kulit kepala. Jadi penting. Ya, Kak Intan? Tanya. Yang ni, yang apa nama serum minyak ni, kalau kita tak pakai set yang tadi itu, boleh guna tak? Boleh. Kadang-kadang mungkin Kak Intan nak guna set untuk kelemumur kan? Ya boleh sebab dia serum. Sebab dia ada satu saja. Tak silap saya dia ada satu saja. Saya guna ni. Tak cikgu, serum minyak ni tak boleh kena kulit kepala? Tak boleh Kak, sebab dia yang saya share sekarang ni kita guna dekat rambut. Sat lagi dia ada kulit kepala yang lain.
Sebab kita ada dua bahagian tadi kan. Satu merawat rambut, satu lagi merawat kulit kepala. So sekarang ni saya berkongsi tentang bagaimana untuk merawat rambut dulu. Jadi bila kita kata merawat rambut, kita letakkan rambut. Kalau kita letak kulit kepala, rugi. Sebab yang kita nak rawat tu rambut. Okey. Boleh? Okey. Seterusnya adalah ini Okey. Macam mana kita nak step by step penggunaan dia? Kalau kita nak guna semualah. Okey. Kita dah shampoo rambut, kita dah letak pelembap rambut. Okey. Sebelum kita menggunakan hair dryer. Sebelum kita keringkan rambut menggunakan hair dryer, kita letak dulu. Okey, hair lotion ni. Okey, kita letak dulu hair lotion ni. Okey. Sebab dia kan tak payah bilas. Okey, kita letak hair lotion ni dulu, dan baru kita keringkan guna rambut kita dengan hair dryer. Maksudnya kita guna hair lotion ni masa rambut kita masih basah. Okey, sekali kita, yelah setengah orang kan dia nak macam keli-kelikan rambut dia pakai sikat yang bulat-bulat tu untuk rambut dia jadi keli-keli-keli, kerinting-kerintingkan rambut dia. Okey, ataupun kita dah mandi, kita nak pakai tudung, kita nak cepat keringkan rambut, jadi kita boleh letak hair lotion ni. Okey, lepas letak shampoo, lepas kita letak pelembap, okey, kita bilaskan. Kita guna shampoo, kita bilas, kita letak pelembap, kita bilas. Sekarang ni kita nak letak lotion. Letak lotion, kita boleh keringkan rambut pakai hair dryer. Lepas tu kita boleh letak serum. Okey, sebab apa tadi? Serum ini sebab kita dah guna hair dryer pemanas kan? So kita letak serum. Okey, untuk lembutkan balik rambut kita. Kalau tanya saya, cikgu, kalau saya tak guna hair dryer, boleh tak saya guna lotion? Boleh. Kita guna lotion, so kita biar dia kering sekejap, dia angin-anginkan dekat kipas dan sebagainya. Lepas tu kita letak serum. Pun boleh. Ada seorang sebab dia nak cepat, so dia guna hair dryer. Hair dryer tu kan ada suhu. Okay, kalau tak nak, kita guna je angin-anginkan dekat kipas, dah kering, dan kita letak serum dekat rambut. Okay, jelas kah? Dahaga pula saya. Jelas. Okay, seterusnya tentang penjagaan kulit kepala. Ini adalah produk untuk penjagaan kulit kepala. Okay, faham ya? Untuk penjagaan kulit kepala, kita ada anti-dandruff, scalp. Kita tak panggil anti-dandruff, kita panggil scalp and anti rambut gugur lah, hair fall. And then kita ada purifying, membersihkan, dan kita ada anti-klomomo. Okay, anti-dandruff kat sini. So, ini adalah untuk menjaga kulit kepala. Bukan kulit kelapa. Kulit kepala. Okay, so untuk rambut anti gugur, okay, hair fall, okay, sebenarnya kenapa rambut tu gugur? Sebab kulit kepala kita tak sihat. Okay, jadi kadang-kadang kita nak pastikan kulit kepala kita itu kekal cergas, seimbang dari segi sebum dan dari segi vitamin, mikro dan mikronutrien supaya ia tidak gugur. So pastikan kulit kepala kita sihat. Okey, jadi kalau kulit kepala kita sihat, so kita akan nampak lebih sihat lah. Rambut kita akan nampak lebih sihat. Rambut kita akan nampak lebih kuat, lebih tebal. Jadi volumenya pun lebih, kan? Jadi kulit kepala pun lembap, bukan berminyak. Jadi dia akan mengurangkan keguguran rambut dan menyebabkan rambut kita kurang pecah lah. Jadi semua boleh pakai, okey? Terutamanya mereka yang mewarnakan dan juga yang ada masalah kerapuhan rambut lah. Okey, so yang semua pun elok untuk kita pakai bersama dengan perapi ataupun kita panggil sebagai conditioner. Okey, conditioner. Okey, seterusnya kita ada tonik kulit kepala. Ini baru boleh letak dekat kulit kepala. Yang tadi serum dekat rambut. Sebab rambut itu hidup. So, dia perlu makanan. So, makanan rambut itu adalah serum rambut. Ini adalah tentang tonik kulit kepala. Kulit kepala tempat tumbuhnya rambut. So, perlu baja. Untuk tanah itu kekal sihat. Kulit kepala itu kekal sihat. Jadi, kita letak tonik. Okey? So, tonik dekat kulit kepala. Serum dekat
rambut. Okey, jelas nak? Okey. Jadi tonik ni untuk kekalkan kelembapan kulit. Sebab tu kita kena pakai. Supaya bila kulit kepala kita sihat, rambut yang keluar tu pun sihat. Segar, cantik, bermaya dan paling best tak payah bilas. Dia tak perlu dibilas. Okey? Jadi, kita boleh guna pada rambut yang lemak atau kering anytime. Kan, tiba-tiba kan rambut dah kering, alamak lupa pula pakai. So, boleh pakai rambut kering. Kalau anda tengok dekat sini dia ada 4 jari. Bukan apa tau, dia diguna untuk garu-garu kulit kepala masa kita letak tonik. Okey? Jadi sangat penting. Okey, kita buka supaya tonik tu lekat dekat kita punya rambut dan kita tutup balik, kita garu-garu sikit lagi dekat kulit kepala. Okey, ini tonik rambut lah. Okey, jangan garu-garu guna kuku kita nak, sebab kuku kita ni sangat tak bersih. Okey, dan kalau boleh nak kepala gatal, jangan garu-garu guna kuku sebab kuku kita sangat tidak bersih. Okey? Okey, seterusnya kita ada shampoo. Okey, shampoo yang untuk membersihkan kulit kepala. Kalau kata ada scalp tu maksudnya kulit kepala nak. Jadi kalau kita pergi dekat shop, tengok kalau ada perkataan scalp, itu maksudnya penjagaan kulit kepala. Kalau tak ada perkataan tu, maksudnya ia adalah untuk penjagaan rambut. Takut lagi nak kongsi dengan orang, pening pula kan. Cikgu Nora, mana kulit kepala, mana rambut? Saya akan cakap, kulit kepala yang tutup tengkorak tu, rambut tu yang panjang warna hitam putih tu. Kan? Okay, so tengok kalau ada perkataan scalp dekat sini, SCALP ni, ini adalah untuk penjagaan kulit kepala. Okey? Okey. So seterusnya untuk untuk kita punya purifying, membersihkan kulit kepala supaya kulit kepala kita tidak ada lagi bahan-bahan lebihan minyak, sebum, kotoran ataupun sisa-sisa produk. Mungkin setengah orang suka guna minyak rambut dan sebagainya, lotion dan sebagainya, so akan ada sisa dekat kulit kepala. Jadi kita boleh guna. Okey, jadi dia akan memberikan kulit kepala yang sangat fresh, sangat segar, sangat bermaya kan. Jadi sebab ia sangat berbusa, sebab nama pun membersihkan. Ini lebih berbusa compare yang lain-lain lah. Dia lebih sejuk, lebih nyaman. Okey, menyebabkan rambut kita lebih kurang berminyak. Especially mereka kadang-kadang yang berada dalam period circle kan. So kulit kepala akan generate lebih banyak sebum. Okey, lebih banyak minyak waktu tu. Okey, jadi boleh guna untuk purifying ini. Okey, dan satu lagi adalah anti-dandruff. Anti-dandruff ni, okey, untuk membersihkan kulit kepala, okey, supaya kulit kepala kita dapat dibersihkan dengan lebih, orang kata polish, kan, lebih drastik lah. Sebab apa? Dia ada kelumumur. Jadi dia perlukan pembersihan yang lebih agresif. Okay, untuk pastikan kulit kepala kita tu lebih sihat. Okay, mengurangkan keruping dan juga kelumumur. Okay, jadi akan melegakan kegatalan pada kulit kepala. Jadi boleh guna. Okay, untuk kita punya Centenic boleh guna setiap hari. No problem. Okay, no problem. Dan ini saya buat secara umumnya. Okey, produk yang perlu dibilas dan produk yang tidak perlu dibilas. Okey, shampoo guna dan perlu dibilas. Okey, perapi guna dan perlu dibilas. Perawat, okey, guna dan perlu dibilas. Okey. Okey, tetapi untuk serum, lotion dan juga tonik tak perlu bilas. Okey, untuk serum, lotion dan juga tonik tidak perlu dibilas. Okey? Bolehkah? Ana ambil siap-siap benda ni. Bukan apa sebab nanti kan nak cerita lupa. Kan nak cerita lupa. Okey? Bolehkah? Boleh. Okey. Dan anda boleh beza yang mana satu untuk kulit kepala, yang mana satu untuk rambut. Ya, baru tahu kisah rambut.
rambut tu lama dah duduk atas kepala kita. Betul tak Kak Intan? Okey, so ini adalah koleksi pewarna rambut dan alhamdulillah ramai pun yang dah pakai dan dia adalah sangat-sangat best sebab dia bercirikan kepada orang kata macam inai. Kan? Okey, jadi kita punya pewarna rambut ni, okey, tidak kira warna apa pun tetapi dia tanpa amonia. Jadi bila tanpa amonia tak adalah bau sangat busuk. Okay, tak adalah bau sangat busuk. Jadi dia ada kompleks biji matahari, okay, ada asid hyaluronik. Biasa dengar tak perkataan asid hyaluronik? Dengar kat mana? Kalau biasa dengar kat mana? Okay, dia ada glycerin, dia ada dalam serum. Okay, jadi penting untuk kesegaran. Sebab itu saya cakap, bila kita guna produk, pastikan produk kita membaiki satu perkara dan tidak memusnahkan satu perkara yang lain. Kita nak guna pewarna rambut dan kita merosakkan folikel rambut. Jadi bila kita guna pewarna rambut, dalam pada masa yang sama kita juga menjaga kualiti rambut dan kulit kepala kita. Okay, sebab kita nak nampak berkeyakinan, rambut tak nampak warna putih. Tapi dalam pada masa yang sama, alamak, rambut pula jadi kering, jadi rosak, jadi putus, jadi gugur. So, kita tak nak lah. Okay, so bila kita nak guna satu-satu produk, pastikan produk itu tidak baik pada satu segi dan memusnahkan pada satu segi. Kita nak dua-dua. Bukan tamak, tetapi kalau boleh dapat yang terbaik, kenapa tidak memilih yang terbaik? Ya betul Kak Suzana. Okey, satu dia tak bau busuk. Okey, dia bau dia boleh diterima hidung dan yang paling best guna sikit saja. Dan dia tidak mudah luntur sebab saya difahamkan salah satu bahan yang ada dalam pewarna rambut kita adalah bahan inai. Dia tak letaklah perkataan inai dekat situ. Tak. Saya tak ingat ada nama saintifik dia tetapi dia menggunakan inai. Sebab tu kita boleh pakai. Sebab tu kita boleh pakai. So dia ada 4 warna. Dia ada hitam klasik, dia ada coklat muda, dia ada coklat gelap, dia ada coklat wine. Anda pilihlah yang mana satu. Semua pun cantik. Anak saya guna ni, abang dia kata nak kahwin dengan orang putih ke sebab nampak blonde. Kan dia guna hak ni. Saya ada juga guna tapi saya tak nak cakap lah saya guna yang mana. Okey, dan bila kita beli pewarna rambut, kita akan dapat semua benda ni. Siap. Dan yang paling best, saya ada seorang ABO, dia cakap dah baca arahan, macam senang buat, tapi disebabkan dia tak yakin, dia bawa benda ni pergi dekat hair salon. Dia charge untuk merawat dia saja. Bahan dia pun tak charge. Dia pergi buat dekat hair salon. Okay, so bila kita beli, kita akan dapat semua benda ni lah. Kita akan dapat semua benda ni. Boleh pakai solat. Okay, memang boleh pakai solat. Saya dah tanya ustaz dah sebab tadi saya cakap apa pewarnanya adalah, kalau kita tengok dekat sini nah. Okay, so dia guna air kompleks biji matahari. Okay, dan dia juga ada guna bahan inai. Okay, dia ada guna bahan inai dan dia menggunakan ekstrak tumbuhan sebagai dia punya ekstrak warna. Okay, so kita boleh pakailah sebab dia tidak guna sintetik. Bahan sintetik yang menghalang ketelapan air. Boleh guna Kak Jamilah, memang boleh guna. Saya pun dah confirm sebab saya pun dulu ragu-ragu juga. Tapi saya dah tanya dengan ustaz dan alhamdulillah ustaz pun cakap memang boleh dan anak isteri dia pun pakai. Alhamdulillah. Saya pun baru tahu bila saya tanya dia pun cakap anak isteri saya pun pakai, dia cakap. Kan? Jadi bagaimana kita nak guna? Kita tengok kat sini So kita campur bahan 1 dan bahan 2 tadi, kita sikat-sikat dia sikit. Okay, letaklah jumlah pewarna dengan krim tadi ikut kesesuaian rambut kita dalam bekas tadi. Okay, sikat-sikat dan kita sikat pada rambut kita. Senang kan? Kita sikat saja pada rambut kita. Okay. Pada rambut yang kering bukan rambut yang basah.
Okey, kalau rambut tu beruban, okey, kita letaklah dekat bahagian uban tu lebih sikit. Jadi sikat tadi sampailah kita rasa puas hatilah macam mana yang kita nak rata. Then kita tunggu selama 30 minit biar dia meresap cantik. Okey, dan meresap cantik pada rambut bukan kulit kepala. Rambut. Okey, dan kita boleh bilas. Bersih betul-betul kulit kepala kita. Okey, dan kita bolehlah dah kita bilas, kita letak shampoo, kita letak perapi. Okey, kita boleh lepas kita letak perapi tadi, kita letak lotion, and then kita boleh letak serum, dan kita boleh letak tonik juga selepas itu. Okey, jadi ini adalah warna-warnanya. Kita nak warna yang macam mana. Okey, kalau rambut kita cerah, dia akan jadi macam ni lah. Kalau rambut kita gelap, dia akan jadi macam ni. Okey, boleh. Boleh warnakan rambut Siti untuk rambut raya. Tapi jangan lupa pakai tudung nak. Warnakan rambut untuk raya boleh. Tapi tudung pakai. Kan? Okey. Okey. So ini adalah apa yang roughly apa yang saya ceritakan tadi. Okey. Penjagaan rambut itu, penjagaan kulit kepala itu adalah sebagai satu rutin harian yang perlu kita jaga. Walaupun kita bertudung. Okey. Kita nak kita tampil lebih berkeyakinan. Tak nak ada bau. Tak nak rambut kita cepat rosak, tak nak hilang rasa keyakinan diri. So kita jaga dengan produk-produk yang lebih berkualiti. Okay, so ini adalah draft. Okay, bagaimana untuk kita menjaga struktur rambut kita. Bagaimana untuk kita menjaga struktur rambut kita. Bermula dengan shampoo. Okay, anda boleh screenshot ini untuk simpan. Bermula dengan anda shampoo. Okey, pilihlah mana-mana yang shampoo yang sesuai, sama ada yang atas ni penjagaan rambut ataupun yang bawah ni penjagaan kulit kepala, ataupun anda boleh miliki ke-6-6-nya tapi anda boleh pakai tukar-tukar hari-hari. No problem. Okey? Sebab saya buat macam tu. Sebab nak pilih ni rambut ada masalah ni, nak pilih ni kulit kepala ada masalah ni, semua ada masalah kan? Pilih je semua, hilang masalah. Selesai masalah. Okey? Jadi okey, kalau anda tengok kat sini untuk rambut. Kalau anda pilih produk rambut, dia memang ada pair dengan perapi. Tapi untuk anda pilih produk kulit kepala, dia tidak ada perapi. Cuma ada yang ini sajalah anti-dandruff. Sebab anti-dandruff akan keringkan. So tidak semua ada perapi. Okey, tidak semua ada perapi. Tetapi boleh campur-campur. Anda pilih shampoo ini orange, anda boleh pilih perapi warna hijau. No problem. Anda boleh campur. Okey, langkah pertama anda menggunakan shampoo. Ini langkah kedua anda menggunakan perapi. Kemudian anda rawat dengan anda punya hair intensif ataupun kita punya perawat. And then kita letak lotion. Okey, kita letak lotion. Selepas dah kering, then kita boleh letak tonik dan serum rambut. Okey, sama ada kita nak guna yang kulit kepala ataupun yang guna untuk rambut. Okey, tonik untuk kulit kepala, serum untuk rambut. Okey, boleh guna dua-dua sekali dalam satu masa. Okey, so untuk shampoo, perapi dan perawat kita perlu bilas. So letak dalam bilik ayak. Tak tahu yang mana satu nak kena bilas. Yang kena bilas, beli letak kat bilik ayak. Lepas pakai, bilas. Yang tak perlu bilas, letak dekat meja makeup. Maksudnya lepas pakai tak perlu bilas. So tak confuse dah. Okey, bolehkah? Ini saya cerita macam ni bukan apa sebab saya dulu pun confuse. Hak mana bilas, hak mana tak bilas. Jadi saya cari solution, hak bilas tak kat bilik ayak, hak yang tak perlu bilas letak dekat meja makeup. Okey, jadi inilah teknik kita. Okey, 7 rangkaian penjagaan rambut dan kulit kepala serta pewarna rambut. Okey. Baiknya adalah kerana ia berasaskan tumbuhan. Berasaskan tumbuhan iaitu air kompleks biji bunga matahari, protein dan juga prebiotik. Sebab kulit kepala ada probiotik. So kita ada produk rambut kita ada prebiotik. Faham konsep probiotik dan prebiotik? Dan kita adalah bahan Nutrisilk. Bahan daripada ladang Nutrilite yang disahkan organik.
dan dengan teknologi menjadikan sistem perawatan rambut kita menggunakan teknologi phytogel dan perawatan kulit kepala menggunakan teknologi phytoliposome. Sebab kita perlu penjagaan sebum. So kita ada dua teknologi, satu untuk rambut, satu untuk kulit kepala. Di situ dah mengesahkan produk kita adalah produk yang penjagaan khusus, spesifik, sesuai dengan kita. Dan jaminan no animal testing, paraben dan vegan. Maksudnya clean. Clean. So itu saja daripada saya. InsyaAllah pastikan anda ada produk terbaik sempena Hari Raya. So itu saja daripada saya. So ada apa-apa lagi ke nak tanya? Okey, so kalau tak ada apa nak tanya, itu saja. So kita sudahi perjumpaan kita pagi ni dengan tasbih kifarah dan juga suratul Al-As. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang khilaf itu daripada saya. Assalamualaikum wal-as. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu Nora. Sama. Terima kasih Cikgu Nora. Assalamualaikum. Salam.